Rupa-rupanya orang tak bosan sebab kita cakap lama-lama. Orang bosan sebab kita tak pandai untuk bina momen ketika berbicara. Abang Bak kongsikan dengan anda semua 3 cara bagaimana nak membina momen supaya audiens melekat dengan presentasi kita. Let's go. Yang pertama, mulakan bicara anda dengan sesuatu yang tidak dijangka. Jangan mula dengan ayat yang klise. Jangan buat sesuatu yang orang dah boleh jangka. Satu mukadimah yang perlahan-lahan. Orang tak nak macam tu. Kita start, terus bagi orang terkejut. Contoh, mula terus cakap, saya mengaku ni, saya sebenarnya hari ni saya tak nak datang sebenarnya. Oh gitu. Alright. Untuk tarik perhatian. Ataupun kita mulakan dengan video yang powerful. Ataupun ini yang Mbak selalu buat. Kita start terus dengan quotes, dengan kata-kata hikmah yang menyebabkan orang terpana dan berfikir. Apa?